Okay, parcel yang dinanti-nantikan telah sampai. So, yang ni adalah MacBook Neo. Hari tu saya sempat grab sebelum harga dia naik. Tapi kena pre-order lah. Jadinya ketunggu lebih kurang dekat sebulan juga baru sampai. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Color Journey. Video kali ni saya nak unbox dan juga simple review. Ni adalah MacBook Neo. So, yang ni untuk kegunaan saya punya wife lah. So, dia banyak buat kerja-kerja biasa. Jadinya MacBook Neo ni pun dah okay. Sebab harga dia memang sangat berpatutan. Okay, sebelum ni pun memang kita orang tengah berkira-kira lah nak upgrade daripada MacBook Air yang lama, actually dah guna lebih kurang 10 tahun macam tu, 8 ke 10 tahun lah. So sekarang pun dia punya condition dah tak berapa nak okey. Dan kita orang ada consider nak beli juga MacBook Neo ni. Tapi memandangkan tiba-tiba harga dia naik hari tu, agak banyak juga, lebih kurang tambah lagi 500. Sebelum harga naik, kita orang sempat grab lah dekat Shopee. Cuma dia kena pre-order. So dia sampai dalam 2 ke 3 minggu lebih kurang macam tu lah. So dapat harga yang lama, yang lagi best sebab harga dapat yang lagi murah daripada harga yang sebelum ni. Sebab dapat voucher daripada Shopee. So hari tu dah sampai. So hari ni nak unbox, nak tengok keadaan dia macam mana. Okay, so yang ni saya beli dekat Apple flagship store yang memang dia fulfill by Shopee lah. Okay, dia dapat dalam keadaan yang baik lah, kotak yang besar macam ni. So dia punya delivery pun dia yang high value. Maksudnya dia takkan tinggalkan dekat mana-mana. So dia memang kena bagi by hand lah. So jom kita unbox. Okay, so dalam ni secure, dia ada lagi satu kotak. So dia punya bubble wrap pun tebal macam ni. Okay, so ni dia. Ni MacBook Neo yang saya baru beli. So yang ni untuk kegunaan saya punya wife lah. So yang ni untuk buat kerja-kerja biasa dia okey. So dia punya kotak dia macam ni, cantik lah, kemas. Walaupun saya beli online, dapat dalam keadaan yang baik. Okay, so belakang dia macam ni. Okay, so yang ni saya ambil kapasiti dia 256GB. So dah memadai lah. Dia ada lagi satu yang 512GB. Tapi yang 256 pun dah cukup okey dah untuk kegunaan yang biasa. So yang ni saya ambil yang warna silver, warna yang biasa lah. So tak suka nak warna fancy-fancy sangat, kita ambil warna yang standard sahaja. Okay, so ni dia punya MacBook Neo dia. Nice lah, dia sangat compact. Kecil je, punya berat pun okey, tak terlalu berat. Memang nice, ada tulis hello dekat sini. Okay, macam biasa dia bagi segala dia punya manual lah, dia punya spek semua ada dekat sini. Okay, kalau dulu dia bagi stiker, tapi sekarang dah tak ada stiker dah. Kabel untuk charge dia Type-C to Type-C. Lepas tu dia jenis braided macam ni. Dan juga dia punya kepala charger. Okay, yang bestnya sebab dia travel friendly, dia punya kepala ni, dia punya pin ni boleh lipat. Okay, sangat compact. Okay, so yang ni boleh digunakan untuk charge. Even korang nak charge dengan power bank pun memang sesuai. Tapi kena cari power bank yang support lah. Okay, so ni MacBook Neo nya. So dia punya design dia pasal memang smart lah, kemas. Dia nampak clean sahaja. Dia punya edge ni pun dia curve. Dia tak rasa tajam. Tapi saya suka sebab warna silver ni dia memang warna trademark lah. Tapi nak yang fancy pun ada juga. Dia ada yang warna macam hijau kuning-kuning sikit. Dia ada macam blush pink. Dan lagi satu dia warna macam indigo. Warna gelap sikit. Tapi kalau untuk nampak yang betul-betul macam Apple punya produk, better ambil warna silver lah. Dia nampak sangat premium. Okey, dia punya berat pun okey, dalam 1.2 kilo sahaja. Dia sangat compact. Cuma dia punya port memang basic sahaja. Dia just ada 2 port Type-C kat sini sahaja. So untuk kalau nak connect dengan benda lain, kena cari dia punya adapter ataupun docking lah. So dia punya size dia memang just nice. So dekat bawah pun dia ada padding kaki ni untuk non-slip. Okey, dekat tepi sini dia ada lubang untuk headphone, audio jack. Lepas tu ada speaker kiri kanan. Okey, yang bestnya sebab dia nak buka, satu jari pun boleh. Tada, memang nice. Okay, lepas tu dia terus on. Kita buka je terus on, memang padu. Okay, so bila dah buka jadi macam ni lah.
So pada saya memang puas hati. Yang ni saya dapat harga dalam RM2,249 sahaja. Sebelum harga dia naik sekarang jadi dalam RM2,900. Tapi kalau lepas tolak voucher pun dapat dalam RM2,700 lebih lah, lebih kurang. So dia punya size 13.3 inch macam tu. So dia punya keypad pun besar, dia full size. Lepas tu dia ada trackpad. Walaupun dia ada kekurangan dia, sebab ini dia consider MacBook yang paling basic lah. Tapi kalau setakat nak buat kerja-kerja biasa, kerja-kerja harian, setakat nak browse internet dan buat kerja-kerja office, dia dah memadai. Walaupun nak buat light editing masih lagi okey. Cuma kalau nak buat editing yang kompleks, rasa dia kurang sesuai. Okay, so tu je lah saya punya video unboxing MacBook Neo yang terbaru lah. So lepas ni puas saya akan buat kerja-kerja yang basic, yang biasa menggunakan MacBook Neo ni. Saya rasa dia, walaupun dia punya prosesor, dia gunakan prosesor yang iPhone punya, tapi dia masih lagi okey untuk buat kerja-kerja biasa. Tapi kalau korang nak buat kerja-kerja yang heavy, maybe kena dapatkan MacBook Air ataupun MacBook Pro. Cuma harga dia agak mahal sikit lah. Tapi dia masih lagi berbaloi. Sebab saya memang antara pengguna produk Apple daripada dulu. Sebelum ni pun saya gunakan MacBook Pro. Sekarang pun saya gunakan iPad Air untuk buat kerja-kerja editing. So far saya rasa dia punya kualiti dia memang terbaik. Lepas tu yang bestnya sebab dia punya ekosistem pun memang sangat bagus. So mudah untuk kita buat kerja. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.